Baru nak mulakan simpan emas dekat Public Gold, bolehkah kalau kita nak terus walk in dekat branch untuk dapatkan emas fizikal yang kita nakkan? So tuan-puan, pastikan tengok video ni untuk tahu jawapan dia dan untuk tahu macam mana cara nak dapatkan emas fizikal dekat Public Gold. Nak dapat emas fizikal dekat Public Gold ni perlu ikut SOP ditetapkan. Antara SOP yang kita perlu tahu, kita tak boleh terus walk in dekat branch Public Gold untuk dapatkan emas fizikal. So macam mana cara dapatkan emas fizikal daripada Public Gold ni? Senang sahaja, tuan-puan perlu dahulu daftar akaun emas. Siapa dah daftar boleh terus mulakan simpan emas dalam akaun emas tersebut. Kemudian tuan-puan boleh proses untuk fizikalkan emas dari akaun emas tersebut untuk gold bar dengan Dina ataupun dapatkan marker emas pun boleh, tak ada masalah. Sekiranya emas yang bawah daripada 22 gram, Public Gold akan hantar secara positif berinsurans. Kalau emas tersebut lebih berat daripada 22 gram, kita perlu book appointment untuk dapatkan emas fizikal dekat branch yang kita inginkan. So dengan adanya SOP ni sangat mudah lah kita nak dapatkan emas fizikal, tak perlu bersesat-sesat, tak perlu tunggu masa yang lama untuk dapat emas daripada akaun emas kita. So tuan-puan nak tahu macam mana mulakan simpan emas, boleh rujuk pin video saya, atau ada soalan boleh kontak saya dekat nombor ini untuk saya bantu tuan-puan daftar akaun emas dengan lagi mudah.